Assalamualaikum geng kebun. Ramai juga yang bertanya tentang sengkuang yang kami tuai hari tu. Rata-rata kata first time mereka tengok pokok sengkuang. Dan mereka tanya macam mana saya dapat benih. Sengkuang ni saya cuba tanam selepas saya jumpa sengkuang yang bertunas macam ni di pasar. Ada yang tunasnya panjang macam ni, ada yang kecil saja nampak hijau-hijau kecil. Asal ada tunas kecil atau panjang macam ni, kita boleh tanamkan. Kemudian tunas yang kecil tadi akan menjala menjadi pokok sengkuang. Ada yang kata akan menjala panjang dan merata-rata. Saya tengok tak juga, menjala sikit je, biasa je. Kemudian pokok ni akan mengeluarkan banyak kacang-kacang macam ni. Kekacang ni lah benih sengkuang. Tunggu sampai kacang-kacang ni jadi tua dan hitam. Waktu tu sesuai kita nak tuai sengkuang. Dan kacang-kacang ni akan menjadi tua dan berwarna hitam, kering, barulah kita ambil untuk jadikan benih. Besar ni. Okey. Siapa kata? Kali pertama kami tuai sengkuang, memang kami sangat happy. Ada yang tanya, sengkuang ni ubi yakun ke? Ianya tak sama, tapi tekstur dan rasa hampir serupa. Macam inilah bentuk benih sengkuang. Ambilkan biji benih ni dan kita semaikan. Dalam polybag boleh, dalam pasu boleh, dalam batas pun boleh. Macam biasa, sebelum saya semaikan, tanah hitam ni saya dah gaulkan dengan dolomite dan baja organik. Selepas 3-4 bulan, kita dah boleh tuai sengkuang. Kalau nak biarkan membesar hingga 6 bulan pun boleh. Antara tanda-tanda boleh tuai, kita nampak sengkuang ni dah timbul atas permukaan tanah dan kacang-kacang tadi dah tua. Ini hasil sengkuang yang kami tuai. Boleh makan macam tu saja, masukkan dalam kuah lodeh, buat inti popiah, campurkan dalam bahan lain dalam rojak petis. Sengkuang calit memang sedap. Alhamdulillah.